Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita dalam pekajian alam mistik. Kita tidak mencari sebarang entiti yang ada di kawasan ini. Tetapi, untuk pengetahuan korang, saya datang kemari untuk kita buktikan sejauh mana kewujudan makhluk-makhluk mitos yang pernah ditinggalkan di dalam Malaysia ini. Okey. Kepada sesiapa yang bertanya, saya berada di mana sekarang? Saya sekarang berada di satu buah lokasi boleh dikategorikan sebagai kawasan yang paling ditakuti oleh sesetengah rakyat Malaysia, iaitu Bukit Putus. Okey, kepada yang bertanya kenapa saya berada di sini sekarang. Untuk pengetahuan korang, saya sekarang berada tepat-tepat di kawasan yang pernah terjadinya satu peristiwa. Boleh dikategorikan sebagai peristiwa mistik dan juga peristiwa gaib. Di mana tempat yang saya berdiri sekarang ini adalah tempat pertempuran di antara Tok Paroi dan juga Datuk Gunung Ledang. Baik, kepada yang bertanya, apakah misteri dan mistiknya pertarungan tersebut dan kenapa saya berada di sini? Ayo, saya tunjukkan pada kalian semua. Di Seremban, dahulunya dikenali sebagai Sungai Ujong, ada sebuah mukim yang dinamakan Paroi. Nama Paroi ini pula dikatakan berasal dari nama Tok Paroi, seorang pemimpin tersohor masyarakat dagang yang juga kebetulan datang dari Minangkabau, Sumatera. Beliau bersama juak-juaknya adalah antara kelompok Melayu terawal dari Minangkabau yang membuka penempatan di Sungai Ujong dan Johor ketika itu. Bermula lama dan dipercayai sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Antara kisah Tok Paroi yang paling menarik ialah kisah tentang ketinggian ilmu gaib beliau yang mampu menjelma sebagai harimau jadian. Urban legend yang dikenali sebagai legenda harimau Tok Paroi ini sebenarnya telah wujud sejak turun-temurun. Diperturunkan oleh orang tua-tua untuk menakutkan anak-anak mereka yang keluar malam atau pulang lewat senja. Malah ada juga diceritakan bahawa Tok Paroi selain mampu menjelma sebagai harimau, beliau juga mampu membesar sehingga lebih tinggi dari pokok meranti yang paling tinggi di dalam hutan Gunung Amisi. Winston sendiri ada menulis tentang kisah harimau Tok Paroi ini di dalam artikel beliau berjudul Karamat pada para 16 berkenaan Karamat of Paroi di dalam Royal Asiatic Society Journal Malayan Branch Volume 2 Part 3. Padanya Winston menyatakan bahawa ketika beliau menulis berkenaan legenda tersebut, rata-rata masyarakat Negeri Sembilan mempercayai akan kewujudan harimau Tok Paroi dan bagaimana ia dipuja masyarakat setempat. Beliau bahkan turut mengatakan bahawa Tok Paroi juga merupakan tuan kepada semua harimau jadian yang mendiami hutan di sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan Utara Johor pada masa itu. Pendeta Za'abah, sastrawan negara yang berasal dari Negeri Sembilan, merekodkan 4 kisah khusus berkenaan harimau Tok Paroi ini. Antara kisah paling popularnya ialah bagaimana wujudnya Bukit Putus. Kisah terakhir yang dinukilan oleh Za'abah ialah bagaimana Tok Paroi menghalau dan mengerjakan musuhnya, harimau berantai Datuk Gunung Ledang. Adalah diketahui bahawa kedua puak ini memang sudah lama bersengketa. Namun Za'abah memetik kisah tentang suatu ketika diketahui tentang pertemuan dan perlawanan antara keduanya. Pada suatu masa ketika, seekor harimau berantai milik Datuk Gunung Ledang ini telah terlepas dan melakukan kerosakan dan onar di dalam kawasan Bukit Putus, kawasan yang dimiliki Tok Paroi sendiri. Perbuatan harimau itu begitu teruk sekali hingga tidak boleh diterima. Harimau itu kemudiannya dikerjakan oleh harimau Tok Paroi dengan teruk hingga cedera parah dan patah riuk. Namun masih hidup untuk kemudiannya pulang dan mengadu dengan tuannya, iaitu Datuk Gunung Ledang. Selepas berang usai mendengar sendiri dari dan melihat kecederaan parah yang dialami anak buahnya itu,
Datuk Gunung Ledang membawa sendiri beberapa ekor harimau berantai miliknya dari Gunung Ledang untuk kononnya turun mencari bagi membalas dendam terhadap Tok Paroi di Bukit Putus dan Gunung Angsi. Dipendekkan cerita, Datuk Gunung Ledang itu bertemu dengan apa yang ditulis Zakbar sebagai seekor kucing hutan seraya ditanya adakah dia tahu akan kedudukan dan keberadaan Tok Paroi. Kucing hutan tersebut ditulis olehnya bukan sahaja tidak menjawab soalan yang ditanya, malah mempersoalkan pula kehadiran mereka ke kawasan Tok Paroi itu. Berang dengan perlakuan kucing hutan tersebut, Datuk Gunung Ledang mengherdiknya sebelum menceritakan tujuan sebenar mereka yang datang dari Gunung Ledang untuk mencari Tok Paroi. Mendengarkan hasrat jahat Datuk Gunung Ledang itu, tanpa disangka-sangka, kucing hutan tersebut telah menjelmakan diri menjadi seekor harimau besar, iaitu menjadi harimau Tok Paroi yang dicari-cari. Harimau itu mengaku bahawa beliaulah Tok Paroi, malah dengan garang dan beraninya mencabar Datuk Gunung Ledang dan kuncu-kuncu harimau berantai. Harimau Tok Paroi kemudiannya terus membesar dan mengejutkan musuhnya itu telah menjelma dengan sangat besar sehingga dikatakan bahawa perutnya sahaja terletak betul-betul di atas pohon meranti di dalam hutan tersebut. Jelmaan harimau Tok Paroi itu terus menakutkan semua harimau berantai yang ada. Namun atas arahan Datuk Gunung Ledang, seekor demi seekor harimau berantai itu menyerang Tok Paroi. Apabila mendapati bahawa serangan ke atas Tok Paroi tetap tidak mendatangkan sebarang kesan, mereka mula menyerang secara serentak pula. Melihatkan gerakan itu, Tok Paroi berhenti dari mempertahankan diri dan terus menyerang kembali semula harimau berantai yang ada. Seekor demi seekor harimau tumbang menyembah bumi. Malah saki-baki harimau yang kemudiannya lari dihambat pula oleh Tok Paroi dengan apa yang dinyatakan oleh Zakbar bagai kucing mengejar tikus lagaknya. Tempat pertempuran legenda antara Tok Paroi dan harimau berantai dari Gunung Ledang itu menjadi kawasan bukit itu terputus di tengahnya, membentukkan apa yang hari ini dikenali sebagai Bukit Putus, bukit yang memisahkan daerah Seremban dengan Kuala Pilah. Baik, lokasi yang saya berada sekarang ini merupakan salah satu pembuktian di mana pergaduhan di antara Tok Paroi dan juga Datuk Gunung Ledang yang telah berjaya memisahkan bukit ini, dan hingga ke hari ini bukit ini digerakkan sebagai Bukit Putus. Jadi kalau saya tunjuk dengan korang tengok sendiri, bekas rekahan ini masih ada sampai ke hari ini. Tak cukup dengan tu, rekahan ini bersambung sehingga ke seberang jabatan. Okey, korang boleh tengok sini. Dia bersambung sehingga ke seberang jabatan. Dan jabatan yang saya berdiri sekarang ini adalah jabatan kedua. Jabatan kedua yang tertinggi di Malaysia, yang terletak di antara sepadan Seremban dan juga Kuala Pilah. Okey. So, jom saya bawa korang lagi ke satu lokasi lagi yang ada kesan-kesan yang ditinggalkan oleh pergaduhan mereka berdua.
Baik, lokasi yang sekarang saya berada ini berdekatan dengan Gunung Angsi. Okey, di mana saya ada terbaca kisah-kisah berkenaan dengan Gunung Angsi ini, di mana pada zaman dahulu, di mana zaman keberadaan Tok Paroi, pernah berlaku satu peristiwa seorang kanak-kanak dibawa oleh orang tua jalan memasuki kawasan Gunung Angsi ini. Dan apa yang budak itu menceritakan amat mistik dan juga menjadi perhatian saya. Apakah kisah tersebut? Silakan tonton. Kisah yang dinukilkan oleh Pendeta Zabah adalah tentang kematian seorang lelaki dari Ulu Jempol yang datang semula menjenguk cucunya. Lelaki tersebut yang mulanya menjelma sebagai dirinya sendiri pulang ke rumahnya beberapa ketika selepas meninggal dunia. Jelmaan lelaki itu kemudian memimpin cucu lelakinya untuk mengikuti beliau ke dalam hutan berhampiran. Lelaki itu kemudiannya menjelma menjadi harimau, membenarkan cucu lelakinya untuk menunggang di belakangnya bagi dibawa ke sebuah perkampungan di puncak Gunung Angsi. Apa yang mengujakan apabila mereka sampai di perkampungan tersebut ialah rupa-rupanya penduduk kampung itu semuanya harimau jadian yang turut hidup seperti manusia biasa. Budak lelaki tersebut dibawa melihat sekeliling kampung untuk melihat sendiri ada harimau jadian yang sedang berlatih silat, berpencak dan berkeris. Ada yang dilihat sedang mengaji dan mempelajari Al-Quran, malah turut berkebun dan bercucuk tanam sama seperti manusia biasa. Budak lelaki itu sebenarnya dikhawatiri hilang dan sedang dicari-cari dengan kemungkinan sesat di dalam hutan. Akhirnya dijumpai semula oleh ibu bapanya sendiri berhampiran banir sebatang pokok kelapa di kampungnya. Seperti diceritakan Zabah, budak tersebut hilang beberapa ketika dan dijumpai semula di tempat asalnya dalam sekelip mata, dalam keadaan terpinga-pinga dan keliru. Selepas sadar semula, dia kembali menceritakan pengalaman di bawah datuknya yang menjelma sebagai harimau itu serta segenap butiran apa yang dilihat dan alami semasa pemergiannya ke kampung harimau itu tadi. Alright guys, itulah kisah ceritanya. Jadi saya tak nak lama-lama dekat sini. Dan pada malam ini, saksikan kita akan melakukan penggambaran dan juga pembuktian berkenaan dengan kewujudan manusia harimau di kawasan berhampiran dengan puncak Gunung Angsi. Allahu Akbar. Ini bukan 45 degree geng bukit ni. Curam ya amat. Baru starting je dah semput lah. Bau hamis. Bau hamis. Ni hamis binatang tu ni. Asal aku macam dengar suara orang kat dalam ni. Kita mata kena tajam sikit malam ni. Sebab malam ni agak keras sikit. Tak apa, ada rezeki. Yang mana ada rezeki je boleh share. Kan tadi hujan lebat. Kok tumbang. Baik-baik golap tu kalau terang shopping mall.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fai, terima kasih hadir Abang Fai. Cerah masa depan. Okey, fine. Waalaikumsalam Lina. Ada Pak Lang ke? Hati-hati semua. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Unstable connection. Allah hai. Tapi line saya hijau sini. Macam mana boleh kata line unstable connection tak? Siapa tu? Kau munculkan lagi sekali. Aku ada nampak tadi kelibat orang ni kat sini tadi. Kau ke tu? Sekali sekilas pandang saya ternampak kelibat orang tadi kat sini. Saya tak tahu korang perasan ke tidak. Sekilas pandang. Dia pakai baju serba hitam tadi kat sini. Dan saya masih tertanya-tanya daripada mana datangnya punca air ni. Lag ke? Allahu Akbar. Isteri saya, anak saya dan juga sahabat kita. Okay, saya tak seorang. Kita cuba untuk menjejaki, untuk merungkai. Sekejap, stop dulu. Korang ada terdengar apa-apa tak? Siapa yang ada dalam ni, korang ada terdengar apa-apa tak? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Kadang-kadang ada asap lalu. Ada asap depan ni. Asap tebal? Tak, dia sekali lalu. Terus. Okey. Sahabat kita yang paling depan sekali. Aku nampak warna putih syut. Alamak, lambat pula shot. Perlahan je kau turun tadi Perlahannya kau turun. Hailah. Bau hamis. Ada bau hamis. Senyap dia orang tu. Kenapa? Okey ke? Fokus. Apa yang korang nampak kat sini? Hamis makin kuat ni. Kuat ni Hamis ni. Nampak tak? Korang nampak ke tak? Kemungkinan itu adalah pantulan daripada bayang pokok. Pokok. Tapi kemunculan dia tu agak mencurigakan. Laju kejar belakang. Allahuakbar, tinggi betul. Wah. Pokoknya belakang kita ada backup tu je.
Dah sampai tangki air dah. Okey. Orang nak ikut jalan ke kiri. Terima kasih korang, terima kasih. Ya Allah, semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki korang. Tengok reflection daripada daun pisang. Disuluh dengan lampu, dia akan nampak terang seperti putih. Dan kita selalu beranggapan kewujudan dia ni adalah kewujudan pocong. Okey, selalu salah tanggapan. Alamak, lag ke? Aduh. Ada tempat lag ah. Jap. Saya try cover pakai 5G. Hai! Macam ada benda datang mengangkat kemari. Kita kena maju. Lain lag ni. Lag tak? Yang buka handphone masuk dalam live saya. Buka handphone masuk dalam live saya. Tunggu sini. Mama, telefon standby. Torchlight, standby. Nampak tak ni? Macam ya. Tunggu sini ya. Lag tak. Oh, mawar. Licin. Korang lag tak? Sama je, alamak, sayangnya. Au. Apa pasal lampu ni? Ni signal tak best. Yo. Lain okey tak? Hah? Okey. Aduh. Terbang abang. Saya baru cakap. Apa yang terbang?
yang terbang kan? Tu tahu baju putih. Mak asal aku meremang semacam ni. Aduh. Hailah. Terbang laju betul. Kau nampak ekor kat mana? Saya tengah takut kat sini. Dia pun nampak Dia nampak Saya tengah fokus sini. Bukan main laju lagi terbang. Ha. Ni dalam ni. Ni saya punya target ni. Ni tebal ni. Nak panjat tak boleh panjat ni, tebal. Panjat ni, tebal. Panjat ni, tebal. Panjat ni, tebal. Weh, dengar. 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 Dengar tak? Bukan main garang lagi bunyi dia. Kejap. Salah kat sana ramai. Biar tuan jalan dulu. Dia buat bunyi kuat tau. Mungkin. Tak apa. Tak boleh naik lebih dari tangki air tu ke tak kan? Tak boleh. Sebab si kawasan sini berpagar. Ni dia tak nak tunjuk pun. Weh. Siapa pandai cari barang kat sini? Ada beli. Oh, tak payahlah. Aku takut nanti dia minta pulang balik Nayo Pak Karim. Aku ingat kau tak rasa. Aduh. Lain panas ha. Bikin lain panas ha. Geng. Korang nak tengok tak apa benda keadaan kat kawasan ni? Betul tak korang nak tengok? Nak tengok ni. Betul? Nak tengok. Confirm? Okey. Pejam mata bayangkan muka Walid. Itu memang minta kena pijak kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, gelak tu Anai. Aduh ya. Hilang, naik balik. Dah betul. Jap. Siapa jalan? Farid. Siapa jalan? Farid. Siapa? Ni. Siapa ni? Farid lah. Bini dia. Tak tahu. Tak tahu. Sedok ke? Tak. Mana Zura? Tak. Yang bini Farid tu. Yang bini Farid tu kenapa jalan menonong ya? Apa tu? Kodiang. Asal dia jalan semacam ni tu. Dia punya jalan tu dia macam jalan ni lah. Tu lah. Kodiang ada atas. Kodiang ada atas? Farid tu. Farid tu? Ada depan. Tu naik tu Farid tu. Turun naik. Tak pernah makan. Kodiang? Kodiang kat atas. Kodiang kat atas. Bawah ni siapa? Butterfly? Ke Zura? Zura dengan Una. Zura dengan Una kan? Yang? Ini yang dia beli kat TikTok tu. Pasal dia. Tengok betapa terang Berat kan? Biasa lah. Saya nak, kalau Langgi ni dia indoor okey. Indoor okey. Standby kena saya kena standby 3. Satu atas yang ni. Yang ini saya buka dia tu. Seorang perempuan memanggil saya. Dia pun minta tolong. Dia Pasal? cakap
Weh, kau pergi mana? Nanti lah, sekejap lagi. Baru balik. Sini aja aku nak minta tolong kata macam tu. Itu patah balik. Patah balik. Betul-betul kat titian yang Mata Tiger tunjuk tadi tu. Benda tu kat situ Ada tak? Ada. Ada, tapi itulah tak nampak sangat dia tak nak tunjuk kan. Diri dia betul-betul kat pokok tu je. Tak, masalahnya dia boleh naik tu macam jalan tu landai. Betul. Jalan tu bukit masalahnya. Kau okey pula laju. Ni okey lah, ni semput lah. Cakap apa tahu pula tiba-tiba boleh ada kat atas. Kat atas kan. Aduh. Kau ada pekerja kau. Kenapa dia? Apa benda? Kau yang memang tak tolong. Ni dapat kat atas awak lah. Oh, saya. Kau dapat apa tadi? Tadi masa saya naik belah kanan saya ada dengar. Rasa macam ada dengar macam bunyi benda tu lah. Gauman dia. Okay. Lain? Tapi sampai atas Roy Hunter dia kata dia nampak yang pokok yang abang cakap. Pokok tu? Dia pokok dia macam payung, ada dua. Tapi laluan tu tak boleh naik lah. Ya, betul. Memang laluan tu tak boleh dilalui oleh manusia. Betul. Apa ya? Dia dah jumpa dah pokok. Mana? Dekat Titi belakang tangki air. Belakang tangki air? Ini biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi menunggu dan juga setia video-video yang terbaru dalam Pengkajian Alam Mistik. Kali ini saya berada di Negeri Sembilan dan untuk pengetahuan korang, saya sudah berumah tangga bersama dengan isteri saya iaitu Bunga Abril. Saya akan cerita serba sedikit ringkasan apa yang berlaku di belakang kamera dan juga sedikit penjelasan berkenaan dengan Bukit Putus. Bagaimanakah Bukit Putus itu didapatkan nama? Baik. Kalau korang perhatikan rajah daripada Google Earth yang saya tunjukkan pada kalian, kalau kalian perhatikan betul-betul, ada satu kesan lekukan di kawasan tengah dan dia bersambung ke kawasan jabatan yang merupakan jabatan tersebut adalah jabatan kedua tertinggi di dalam Malaysia. Kenapa saya katakan kawasan rekahan ini adalah bekas ataupun kemungkinan besar, saya yakin ianya adalah 80 ke 70% pembuktian di mana pergaduhan di antara dua pendekar hebat iaitu Tok Paroi dan juga Datuk Gunung Ledang. Saya ada baca beberapa vlog di mana vlog tersebut dan kisah yang disampaikan oleh salah seorang pendeta yang terkenal di Negeri Sembilan iaitu Pendeta Zappa, di mana dia mengatakan Bukit Putus ini terputus di bahagian tengah antara pergaduhan di antara dua pendekar tersebut. Dan apabila saya highlightkan bukit ini terputus di bahagian tengah, jadi kalau saya ambil ukuran, kalau korang tengok dekat sini, ambil ukuran daripada hujung perjalanan Jalan Lama Bukit Putus sehingga ke hujung perjalanan lama Bukit Putus, dan apabila saya ukur jarak di antara keduanya dan saya mengambil di bahagian tengah, maka di bahagian tengah itu ternyata ianya meninggalkan satu kesan lekukan. Dan lekukan itu bukan menegak, tetapi ada sedikit luncongan lekukan itu. Jadi saya yakin 70% ke 80% bekas lekukan ini adalah bekas daripada pergaduhan di antara dua pendekar tersebut. Jadi kenapa saya pilih spot yang rakaman yang kita buat kali ini? Untuk pengetahuan korang, saya juga ada terbaca di dalam blog yang ditulis sendiri oleh Pendeta Zappa, di mana beliau mengatakan pada zaman keberadaan Tok Paroi ada satu peristiwa unik dan juga misteri yang berlaku, di mana seorang kanak-kanak dibawa oleh seorang orang tua membawa masuk ke dalam kawasan Gunung Ansri. Dan orang tua tersebut merupakan atuknya yang meninggal dunia. Dan apa yang peliknya dalam cerita tersebut, dikatakan atuknya itu berubah menjadi seekor harimau dan dia membawa kanak-kanak tersebut memasuki ke kawasan perkampungan, yang di mana perkampungan tersebut dihuni oleh
harimau jadian. Dan jadi saya bila terbaca je blog tersebut, saya amat tertarik dengan lokasi yang telah diberitahu, di mana atuknya itu membawa cucunya ke dalam kawasan hutan Gunung Angsi. Jadi apabila saya meneliti di sekeliling kawasan Gunung Angsi itu, ada satu spot yang berhampiran dengan kaki Gunung Angsi. Dan untuk pengetahuan korang juga, Gunung Angsi memang tak dapat masuk pada waktu malam kerana ia memerlukan permit dan juga ia melibatkan satu risiko yang sangat tinggi yang melibatkan harimau buas dan binatang buas dan juga lain-lain faktor lah. Jadi saya memilih spot ini untuk kita sama-sama merungkai keadaan dan juga kewujudan yang dikatakan oleh peneliti Zabah, di mana mengatakan ada perkampungan harimau jadian di kawasan Gunung Angsi itu. Jadi oleh itulah kerana saya memilih spot ini untuk melakukan penggambaran dan juga pembuktian sejauh mana kebenaran yang mengatakan kawasan Gunung Angsi ini ada perkampungan harimau jadian. So sepanjang perjalanan penggambaran itu dijalankan, semuanya tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma untuk pengetahuan kalian, di sebelah siangnya, semasa saya menghabiskan dokumentari saya di sebelah siang, dan dokumentari yang terakhir sepatutnya berlaku di kawasan pusara Tok Paroi, dan saya berjaya mengambil gambar sebelum penggambaran itu dijalankan, dan berikut adalah gambar keadaan pusara Tok Paroi. Dan apabila pada hari penggambaran itu dijalankan, untuk pengetahuan korang, semasa saya hendak membuat sedikit video ataupun satu video pendek berkenaan dengan lokasi keadaan dan juga suasana di sekeliling makam Tok Paroi ini, ada satu fenomena yang cuba menghalang saya untuk melakukan gambaran tersebut. Di mana saya dan juga ditemani oleh isteri saya, kami terperangkap di dalam satu warung dan berlakunya hujan lebat yang pada saya amat luar biasa. Dan untuk pengalaman korang juga, masa ketika itu juga petir dan juga guruh disambar bertalu-talu. Selang 2 saat, selang 3 saat ada petir yang berlaku. So saya beranggapan ada satu kuasa aneh yang cuba menghalang saya untuk membuat satu video pendek berkenaan dengan makam Tok Paroi. So jadi saya tak ambil gambar di kawasan pusara Tok Paroi. Saya batalkan niat tu dan saya menunggu di sebelah malam untuk kita melakukan penggambaran dan juga penelitian. Jadi plan asalnya adalah saya untuk penggambaran kali ini, plan asalnya adalah saya membuat di lokasi yang pertama ini, yang korang dah tengok video tadi sebelumnya tu. Dan lokasi yang kedua adalah saya nak membuat di lokasi Bukit Tos. Saya akan cerita dahulu apa yang berlaku di kawasan lokasi yang kita ambil ini. Di mana ada beberapa penampakan yang berjaya kita rakamkan di dalam lensa kamera kita. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah satu flash merah yang berjaya kita rakamkan, di mana untuk pengetahuan korang, lampu jalan raya memang ada di kawasan bawah bukit tersebut. Dan bawah bukit itu merupakan kawasan perumahan dan mereka menggunakan lampu kuning kemerah-merahan. Untuk sedia maklum, sekarang ni ada setengah jalan raya yang menggunakan lampu LED berwarna putih, dan ada juga setengahnya masih lagi menggunakan mentol yang lama, iaitu mentol lampu kuning kemerah-merahan. Jadi apabila saya meneliti flash merah yang kita berjaya rakam ni, saya yakin ianya bukan daripada flash lampu jalan raya, kerana sudut ketinggian di antara bukit dan juga lampu jalan raya tersebut agak mustahil untuk lampu itu memberi pantulan kepada lensa kamera saya ketika ini. Itu adalah penampakan yang pertama yang kita berjaya rakam. Penampakan kedua yang menarik perhatian saya dan juga saya amat teruja, di mana ada satu susuk berwarna putih terbang berdekatan dengan kawasan pokok, hampir dengan tangki air yang kita sedang beristirahat. Dan apa yang unik dan peliknya adalah susuk tersebut dilihat
oleh isteri saya terlebih dahulu, dan kemudian baru saya ternampak susuk tersebut melintasi berdekatan dengan pokok yang tinggi dekat kawasan itu. Dan sayangnya kamera tidak dongak sedikit, tapi walaupun bagaimanapun susuk tersebut berjaya dirakamlah dan saya berjaya membuktikan kepada kalian semua. Dan untuk pengetahuan korang, susuk tersebut pada awalnya saya sangkakan ianya adalah pantulan cahaya lampu daripada rakan-rakan kita yang lain. Tapi apabila saya meneliti semula, ianya bukan pantulan lampu. Kerana kalau pantulan lampu, ianya mesti menyuluh keseluruhan pokok. Tapi kali ini dia menyuluh bahagian, dia seolah-olah cahaya tu lebih kurang macam tembak bahagian bawah saja. Jadi bila saya meneliti balik video tu dan saya analisa video penampakan ini, dan saya yakin ianya bukan daripada lampu suluh, dan ini memang susuk yang menyamar menjadikan cahaya seakan-akan seperti lampu suluh. Okay. Sekarang saya nak ceritakan apa yang berlaku di sebalik kamera ataupun rakaman yang tidak terakam di dalam kamera. Pertama adalah, untuk pengetahuan korang, sebelum penggambaran ini dijalankan, saya ada membuat solat hajat di atas saranan oleh isteri saya juga, dan saya melakukan solat hajat untuk supaya penggambaran ini berjalan dengan lancar, di mana saya diberi beberapa gambaran, 3 gambaran kalau tak silap saya, 3 gambaran. Gambaran yang pertama adalah salah seorang daripada anggota kita akan mengalami gangguan ataupun kerasukan. Lepas tu gambaran yang kedua, ada 2 batang pokok, satunya menegak dan satunya agak sedikit condong kanan, dan di tengah-tengahnya tu merupakan ada gerbang. Kenapa saya kata dia ada gerbang? Kerana dalam gambaran yang saya dapat sewaktu solat hajat dilakukan tu, pokok tersebut berkedudukan satu menegak dan satu agak sedikit condong, di mana dalam gambaran tersebut di bahagian tengah ini dia menunjukkan ada satu cahaya kebiru-biruan, terang dan kebiru-biruan. Jadi dia menunjukkan kepada saya, mengatakan yang itu adalah kawasan pintu gerbang yang masuk. Okay. Lepas tu gambaran yang ketiga, kalau tak silap saya, ianya menunjukkan satu fenomena pelik yang akan berlaku dekat kawasan tu, dan saya menghampiri untuk menjumpa kawasan perkampungan tersebut. Apa yang berlaku di dalam penggambaran kali ini, kalau korang ada perhatikan satu persatu video yang saya dah lakukan ni, pertama saya menjumpai satu aktiviti yang unik ataupun aktiviti selain daripada fenomena manusia, iaitu saya terjumpa 2 batang kayu menjadi titi melintasi ke dalam hutan, dan di tepi titi tersebut ada beberapa potongan buluh yang potongan itu sangat kemas, cantik dan teliti potongannya tersebut. Dan untuk pengetahuan korang, apa yang peliknya, potongan buluh itu cantik satu, keduanya apa yang buatkan saya berfikir sekali lagi berkenaan dengan buluh tersebut. Ada juga yang bagi tahu dekat saya, dikata kemungkinan orang masuk ke kawasan itu untuk mengambil buluh, okay, untuk membuat lemang ke, untuk membuat apa saja craft tangan ke, kita tak tahu. Okay. Tapi apa yang pelik pada saya adalah apabila saya meneliti di kawasan keliling dan saya juga memasuk sedikit di dalam kawasan hutan itu, saya tidak nampak satu batang pun pokok buluh di dalam kawasan tersebut. Lepas tu gambaran yang kedua yang saya dapat adalah yang berkenaan dengan pokok tersebut, di mana salah seorang anggota kita telah menjumpai batang pokok tersebut. Sayangnya saya tidak ke sana kerana saya tak tahulah, ada satu tenaga yang cuba menghalang saya untuk pergi ke kawasan tersebut. Okay, dan pokok itu ditemui di belakang tangki air. Dan untuk pengetahuan korang juga, salah seorang daripada anggota kita memberitahu kepada kita, dia kata dia terjumpa pokok tersebut, dan apa yang peliknya adalah di atas pokok tu ada rimbunan daun yang menutupi seperti seakan-akan payung.
Dan semasa dia menghampiri kawasan pokok tersebut, dia dikejutkan dengan ada satu susuk hitam yang berdiri berdekatan dengan pokok itu. Pada awalnya, bayang-bayang hitam tersebut menegah, tetapi apabila dia mengundur sedikit demi sedikit ke belakang, bayang-bayang tersebut menurun secara perlahan dan terus merangkak menuju ke dia. Jadi saya pun dah pesan kepada mereka semua ni, utamakan pada faktor keselamatan terlebih dahulu. So alhamdulillah dia pun bertindak dengan apa yang telah kita tegaskan dan dia berundur dan keluar daripada kawasan tersebut. Sayangnya saya menunggu footage tersebut sehingga ke hari ini masih lagi tidak dapat. So bukan rezeki kalian, tapi saya dah ceritakan sedikit lah penggambaran tersebut yang berlaku. Dan gambaran yang ketiga adalah di mana ada salah seorang daripada anggota kita akan mengalami gangguan dan juga dirasuk. Ada satu anggota kita, merupakan isteri dia, dia kata dia terdengar satu suara kanak-kanak memanggil dia, meminta tolong. Okay. Dan dia siap memberitahu lagi. Dia kata, kenapa dah nak balik, nantilah dulu, tunggulah sekejap, tolonglah aku kejap kat sini. Jadi dia pun bergegas pergi ke lokasi yang dia dengar suara tersebut. Sedangkan masa tu kami semua dah perjalanan nak turun ke bukit. Okay? Dan untuk pengetahuan korang, bukit tersebut boleh pada awalnya melebihi 45 darjah sudutnya. Bukitnya agak curam. Dan dia boleh patah balik semula, masuk ke tempat yang suara yang dia dengar tu dengan bersahaja je. Dia boleh jalan dengan keadaan yang relax. Okay? Macam seolah-olah jalan itu macam landai, walhal tempat tu berbukit. Okay? Dan apabila saya perhatikan tak ada apa-apa yang serius, so saya pun tak mengikuti dia ketika itu, kerana ada suaminya lah bersama dengan dia. So suami dia pun ada sedikit berkebolehan dan dia bolehlah membantu serba sedikit apa yang berlaku pada isteri dia. So saya pun mengambil keputusan untuk kita tunggu di base dan kita dengar apa cerita dia. So cerita dia apa yang korang dengar tadi, dia kata dia ada terdengar suara yang meminta tolong, dan suara tersebut datang daripada titik yang saya jumpa sebelumnya. So itu saja penggambaran yang kita berjaya tunjukkan kepada korang, dan saya pun masih lagi belum berpuas hati tentang kewujudan perkampungan harimau jadian ini. Tapi insya-Allah satu hari nanti kita akan cuba untuk membuat lebih ekstrim lagi ataupun lebih dekat lagi untuk kita dapatkan pembuktian-pembuktian ini. Okay, so next time insya-Allah kita akan jumpa lagi apa yang berlaku di dalam pengajian mistik. Ingat, pengajian mistik tidak menggunakan sebarang seruan. Pengajian mistik juga tidak menggunakan sebarang alatan-alatan yang berunsur syirik. Okay. Apa yang kami lakukan adalah sejenis bentuk kajian dan juga secara ilmiah untuk kita buktikan kepada orang tentang kewujudan ilmu-ilmu yang boleh dikategorikan sebagai hebat, yang diamalkan dan juga dianuti oleh orang-orang Melayu lama. Okay. Dan juga pengajian mistik akan ke lokasi-lokasi yang ada berpotensi tinggi di mana ada gangguan-gangguan makhluk halus, dan kami akan buktikan bahawa gangguan-gangguan tersebut adalah nyata. So itulah misi pengajian mistik. Sekian, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdapat lagi sisa-sisa sejarah lama yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah kewujudan ilmu cendaku di mana seorang manusia boleh berubah menjadi harimau. Rahsia ini masih lagi tersimpan di Negeri Sembilan ini. Saya masih lagi tidak berpuas hati dengan penggambaran kali ini. Nantikan penggambaran berkenaan dengan harimau jadian di masa yang akan datang. Awas
perhatikan keliling anda. Boleh jadi rakan anda adalah harimau jadian. Ya Rabb.